Halo guys, oke, sare toko kang agak mi wonton. So, stay tune guys, jangan lupa tekan subscribe, like, support the channel Wah Entertainment. Oke, stay tune, bye. Oke, data kita kang ngangat ke minyak, udahnya kita nyimpan bawang. So, anang kalau hangus, api mesti kak slow. Oke, itu kira dah oke, so kita ngetus ya. Pada api dulu. Nanti ia celap. Okay, kita nak po sebuah lada dalam isi mana tau. Okay, dia. Okay, kita kena tau kita nak untuk seasoning kita menggi. Dan kita okay, dia kita nak po daun. Ni kita nak po daun bawang. Bahan-bahannya adalah simple sahaja. Dia kita baru ya. Okay, ito kulit wonton. Dia kita nak po isi mana mak. Nak kedekut. Ito. Dia kayak yo, may lekat. Dia lipat ke to. Tekan. Like this. Tekan ke to. Okay, to wonton dah jadi. Oke, itu wonton dah diaduk, dah disiap. Oh, kita yang rebus ya. Oke, kita nyimpan garam, mimit. Udahnya bicin. Minyak bawang tadi, mimit. So, udahnya bawang yang udah digoreng, udah di redek, oke. Mimit. Ini kita nak kicap atau sos perasa Maggi. Mimit. Kita gaul. Oh, dito kita nyimpankan wonton dalam air kedah tasek. Nanti ia melepuk angkat kia, okay, lalu cuap agak air celap. Dia nyetus baru. So, itu dah melepuk. Udah melepuk, so kita nyimpan bak celap, nah lama aja. So, kita nyimpan baru bak air hangat. Nah, ibu lama, sekejap aja. Oke. Minyak kita nyimpan barito. Ya udah digaul. Gaul. Minyak kita nyimpan ke daun bawang. Tuh, daun bawang. Oke. Siap. Okay guys, to wonton yang kata dek. Ini kita gagak kare. Okay, buka review ya.
Ini getah aja gitu apa. Hmm. Sedap. To antek Korean tare. Jangan lupa agak berumah. Dah bahaya simple jap. Okay. Jangan lupa like, share, and subscribe. Baru-baru nak. Kalau cium.